Kuda liar, haiwan bebas yang tak tunduk pada manusia. Di dunia yang semakin dikawal manusia, masih ada makhluk yang menolak untuk dijinakkan. Mereka berlari di padang luas, bebas tanpa tali, tanpa kandang, tanpa peraturan. Inilah kuda liar, simbol kebebasan sejati yang sukar ditundukkan sejak ribuan tahun lalu. Ramai fikir semua kuda adalah haiwan peliharaan, tapi hakikatnya tidak. Di beberapa tempat di dunia, terutama di Amerika, Australia, Mongolia, dan Namibia, masih wujud kumpulan kuda yang hidup tanpa campur tangan manusia. Setiap langkah mereka adalah perjuangan untuk hidup, setiap hari adalah pertarungan untuk kebebasan. Kuda liar bukanlah sekadar kuda yang lari dari ladang. Sebahagiannya adalah keturunan kuda purba yang pernah menjelajah bumi sejak jutaan tahun dahulu. Contohnya, kuda Przewalski di Mongolia, satu-satunya spesies kuda benar-benar liar yang masih hidup hingga kini. Kuda ini tidak pernah dijinakkan oleh manusia, dan genetiknya unik, lebih dekat dengan nenek moyang asal kuda daripada mana-mana baka moden. Di Amerika pula, ada Mustang, kuda liar yang berasal daripada kuda Spanyol yang dibawa oleh penjelajah ratusan tahun lalu. Walaupun asalnya dijinakkan, generasi demi generasi yang hidup di alam bebas telah menjadikan mereka kembali liar, kuat, pantas, dan sukar didekati. Kuda liar hidup dalam kumpulan yang dipanggil herd, biasanya dipimpin oleh seekor jantan dominan yang dikenali sebagai stallion. Dia bertanggungjawab melindungi betina dan anak-anak daripada pemangsa seperti serigala atau singa gunung. Mereka boleh berlari sehingga 70 km sejam, satu-satunya pertahanan utama mereka di padang terbuka. Ketika ancaman datang, kuda-kuda akan bergerak sebagai satu unit, seperti gelombang hidup yang menentang arah angin dan debu. Namun, kebebasan ini datang dengan harga yang tinggi. Cuaca ekstrem, kekurangan makanan, dan ancaman manusia menjadikan setiap musim sebagai ujian ketahanan. Manusia memandang kuda liar dengan dua pandangan berbeza. Ada yang melihat mereka sebagai simbol kebebasan, tetapi ada juga yang menganggap mereka ancaman kepada ternakan dan alam sekitar. Di Amerika, ribuan Mustang telah ditangkap untuk dikawal populasinya, walaupun banyak organisasi berjuang untuk mempertahankan hak mereka untuk kekal bebas. Kuda liar mengingatkan kita bahawa tidak semua makhluk dicipta untuk tunduk. Ada jiwa-jiwa yang hanya hidup bila mereka bebas. Setiap kali kuda liar berlari di bawah langit terbuka, debu yang mereka tinggalkan adalah simbol kebebasan, sesuatu yang tak boleh dibeli, tak boleh dikawal, dan tak boleh dipadam dari sejarah. Mereka bukan sekadar haiwan. Mereka adalah roh kebebasan alam semula jadi.